Alright guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq Ramadan, Sembang Vlog Time. Okey, ni dia kedai Yonloi dekat area Pusing, Perak. Nah, kalau kau tengok dekat depan ni, inilah bangunan dia yang tersergam tinggi ni, ada dua ketiga tingkat. Dekat atas tu aku nampak ada ADXDG, and then dekat bawah tu ada Kiwi, and then bawah sekali, tu yang paling cantik tu, NK675 ataupun 675 NK daripada Siam Motor lah. Okey, dan kat belakang aku ni grand opening kedai motor Yonloi pada 19 bulan 7 2026. Dan antara dua motor kat belakang aku ni, aku tak tahu motor apa, dan kita sama-sama saksikan untuk pelancaran kejap lagi. Kalau korang first time datang kat YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe terlebih dahulu. Let's vlog. Are we ready? Yes! On my count, on 3, 2, 1. Kedai Motor Yonloi bersama dengan M4 Smart Shop. 3, 2, 1. Congratulations to Kedai Motor Yonloi. Alright guys, so ni dah dia motor Griffin 205 daripada W Motor yang hari tu dah hadir dekat Malaysia Bike Show ataupun Enforce Experience. Tapi hari ni kita berada dekat kedai motor Yonloi. Jadi dia bawa masuk motor Griffin, ada antara motor yang pertama dekat kedai Smart Shop Yonloi dekat Pusing, Perak ni. So pada media semua tengah meneliti motor ni, walaupun dah tengok hari tu, tapi hari ni dekat tempat yang berbeza. Alright, so kalau korang tahu kat luar tadi, warna hitam dengan warna biru gelap, yang ni warna putih. And then dekat sebelah sana ada warna hitam dengan warna kuning. So dia ada 4 variasi warna lah. Hari tu dekat Malaysia Bike Show dia bawa tak banyak warna. So dekat kedai ni ada 4 warna dia bawa, memang cantik gila. Okey, yang ni adalah Morbidelli T502X, di mana motor touring. Tengok dia gunakan rim dia jari, and then dia bagi tayar jagung. Okey, and then 2 cylinder. Dia datangkan dengan top box, dengan penny box. Ada siap handguard, and then dah ada body slider. So dah ada body slider kat sini, boleh letak fog lamp. Okay, so ni dia motor adventure daripada Morbidelli. Harga tak sampai 30,000 untuk tak termasuk road tax insurance lah. Okay, so itu saja perasmian pembukaan kedai motor M4 Smart Shop Yonloi dekat Pusing, Perak. Jadi jangan lupa untuk tekan butang like, comment, share serta follow akaun aku untuk video seterusnya. Kalau korang first time datang kat YouTube channel aku, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. And then kita jumpa dalam vlog yang akan datang. Stay tune, stay safe. Assalamualaikum.